Daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sahal radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Nabi kata, aku dan orang yang menguruskan anak-anak yatim esok akan duduk di dalam syurga macam ni, Nabi kata. Wa asyara bis sababah wal wusta. Nabi mengisyaratkan dengan jari sababah, jari telunjuk dia, wal wusta, dengan jari tengah dia. Nabi kata, esok aku dengan mana-mana orang yang masih hidup atas dunia, dia urus anak yatim. Aku dengan penjaga anak yatim ni dalam syurga macam ni, Nabi kata. Nabi tunjuk dua jari dia, jari telunjuk dengan jari tengah, jari hantu. Wa farraja bainahuma syai'ah, dan Nabi tunjuk, Nabi renggangkan jari dia dua macam tu.